semua bersatu padu dan bertindak secara bertetuni sehingga mendatangkan keburukan kepada kita, kitalah yang akan rugi. Sebab itu kalaupun kita harus bersatu padu, janganlah sehingga kita bersatu padu dan melakukan perkara-perkara yang tidak baik bagi diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terima kasih kerana diberi peluang ini untuk bercakap sikit. Mungkin apa yang saya perkatakan di sini tidak akan menyenangkan orang tertentu, terutama kalau ada pemilihan-pemilihan tertentu. Mungkin ini merupakan ucapan hasutan. Tetapi kalau kita buat perkara seperti buta tuli, dia tidak akan sampaikan mesej kepada pihak tertentu, sama ada apa yang dilakukan olehnya itu baik atau buruk. Saya ingin cerita sedikit berkenaan dengan nasib saya ini. Saya ini banyak kali dipikir. Tahun 1959 sepatutnya saya bertanding, tapi saya tak bertanding kerana sebelum daripada itu saya telah jadi dilantik sebagai kursi jawatan kuasa politik UMNO Negeri Kedah. Pada masa itu UMNO terbagi kepada negeri-negeri. Saya jadi pengurusi ahli jawatan kuasa politik, dan sebagai pengurusi saya telah cuba menentukan calon-calon hendaklah ada kelulusan tertentu, dan ini menyebabkan ramai yang tidak ada kelulusan menuduh bahawa saya nak molok semua. Pasal saya ada kelulusan yang tinggi, jadi doktor dah. Apabila saya buat cadangan ini, maka pihak tertentu telah membuat laporan kepada Presiden UMNO. Pada masa itu dipanggil yang di-Ketua UMNO, Tunku Abdul Rahman, dan Tunku Abdul Rahman mengarah supaya saya berhenti daripada membuat cadangan ini, dan juga berhenti daripada menjadi pengurusi jawatan kuasa politik ini. Saya berasa kecewa. Sebab itu pada tahun 1999, apabila saya dicalon untuk menjadi untuk bertanding, saya tolak. Sebab itu tahun 1959 saya tidak bertanding. Tahun 1964 saya bertanding lagi. Tahun 1969 menjadi satu masalah, saya disingkirkan lagi. Jadi ini naik turun pemimpin ini adalah biasa. Kalau kita selalu nak naik, tak kira apa, kalau terpaksa buat sesuatu yang merugikan parti pun kita lakukan, asalkan kita naik dan kita kekal. Akhirnya kita akan menjadi penderhaka, mengkhianati bangsa sendiri. Sebab itu, kalaupun kita nak tempat, janganlah sampai kita sanggup buat apa saja untuk mengekalkan kedudukan kita, ataupun untuk kita dirasenarai dalam senarai orang-orang yang akan mendapat tempat dalam parti, dalam kerajaan. Kadang-kadang kita lihat sekarang ini, kalau perlu untuk orang yang dahulu memilih kita, dan kalau kita kutuk maka dapat kita kekalkan kedudukan kita, kita buat. Peduli apa? Orang-orang ni semua orang pilihan saya juga. Jadi saya juga yang salah. Kita ingat sebagai orang Melayu ni, kita selalu mengenang budi. Kita ada pantun banyak
pisang emas bawa belayan jatuh sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Macam-macam lah pantun lain berkenaan dengan budi, tapi pantun dia. Dan dalam perempuan saya minta maaf kalau saya tidak begitu tersusun ucapan saya ini, tapi saya berasa amat terharu dengan sambutan pada hari ini sampai nak cakap benda tadi. Saya ingin berikan kita semua bahawa kalau kita sayang kepada bangsa, jangan terlalu sayang kepada diri sendiri. Karena ada konflik antara dua. Orang yang sayang kepada bangsa kadang-kala mestilah belakangkan kepentingan diri. Kalau pun tak dapat 5 juta ringgit, tak apa nak asalkan bangsa selamat. Kalau kerana 200 ringgit sanggup buat macam-macam, saya ingat bangsa kita takkan kekal seperti dahulu. Kita telah buktikan kebolehan kita mentadbirkan negara kita, memajukan negara kita. Tetapi kalau kita sekarang ini dengan sengaja tunduk kepada orang lain, dan orang yang kita tunduk itu pun bukanlah kuasa besar, kuasa kecil saja. Orang Kedah kata sakcen, ditunduk pasal nak suruh nak buat itu dan ini. Kalau tak nak jabatan, tak apalah, kita tak buat jabatan pasal kita nak jaga hati orang. Hati kita tak nak jagalah, orang kita punya hati tersat. Sebab itu kita lihat sekarang ni tanah pun nak bagi kepada orang lain, kepentingan orang lain pun nak diketepikan kerana kita nak layan orang. Saya ingat layan orang pada-pada sajalah, sampai nak bagi semua kepada orang lain, sampai kita pun tak ada apa, jadi hamba dalam negara kita sendiri. Saya ingat itu kita. Mereka yang berjuang bermati-matian untuk mencapai kemerdekaan, saya fikir tidak rela kita tunduk kepada sesiapa. Kita harus berdiri atas kaki kita sendiri dan kita usahakan untuk kebaikan negara kita, kerana kita telah buktikan kemampuan kita. Kalau hari ini kita menunjuk bahawa kita tidak ada kemampuan, sebabnya bukan kita tidak ada kemampuan, tetapi kerana tidak mahu menggunakan kebolehan kita untuk kebaikan diri kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu sajalah ucapan saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi peluang kepada saya pada petang.